Malaysia perlu lebih terbuka. So sebagai pembangkang, kalau kita lah empat orang satu tim, apa kita nak bawa? Apa nak Dia bangkang kan? kata Malaysia perlu lebih terbuka. Kita tak terbuka lah. Kita nak cakap apa? Okey, jadi masa tu dia katalah Malaysia perlu lebih terbuka dari aspek politik. Kena macam ni. Aspek ekonomi, kita perlu berdagang dengan negara-negara luar. Sosial pula kita lebih terbuka. Masyarakat, kepelbagaian kaum, bla 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 bla. Saya masuk Tuan Yang Pertua pada hari ini. Kami menerima baik selaku pembangkang yang baik. Sama sekali kami tidak menidakkan keupayaan, kemampuan Malaysia. Kami faham Malaysia boleh. Namun demikian, mereka perlu faham di seberang sana ada satu perkataan yang perlu dibezakan antara terbuka dengan lebih terbuka. Bila mereka menyatakan Malaysia perlu lebih terbuka, mereka sewajarnya membuktikan kepada Sidang Dewan Yang Mulia pada hari ini, keadaan terbuka yang ingin mereka buktikan haruslah lebih terbuka daripada keadaan yang sedia ada. Bukannya apa yang sedang kita laksanakan pada ketika ini. Analoginya contoh, sangat mudah. Contohnya, katakan di kolam renang di universiti saya cukup terbuka untuk semua pelajar. Isnin untuk pelajar lelaki, Selasa untuk pelajar wanita. Terbuka. Namun kalau mereka ingin membuktikan lebih terbuka, mereka perlu membuktikan sewajarnya kolam renang ini dibuka untuk lelaki dan perempuan supaya boleh mandi bersama. Nescaya saya lah orang yang pertama akan ke sana. Tuan Yang Dipertua. Dia punya peri, dia punya masuk dia. Konsep dia tu. Faham tak? Jadi mana kata sepatutnya bawa lah politik. Kita mana terbuka, apa yang lebihnya? Kalau mereka katakan keterbukaan politik, maka lepas ni boleh lah. Sedangkan di negara kita ada undang-undang peraturan. Tidak boleh sampai tahap menghasut, mendatangkan keadaan kemudaratan dan sebagainya. Boleh terbuka, tapi tidak sampai membakar bendera seperti negara luar. Kalau sampai tahap menghina perkauman, agama dan sebagainya. Maka itulah yang sewajarnya dibuktikan oleh pihak mereka di seberang sana. Duduk, diam, tanda setuju. Ini memang betul. Usik lagi. Jadi usik lagi. Bagi dia. Kawan dia dah macam ni lah kan. Ini memang betul.